Pengangguran kitaran ni berlaku sebab maklumat peluang pekerjaan yang terhad. Salah. Kalau yang ini dia merujuk kepada pengangguran geseran. Okey, pengangguran geseran tu berlaku akibat perpindahan pekerjaan. Nah, contohnya korang berhenti kerja dekat tempat kerja yang lama dan korang nak cari kerja yang baru tu korang menganggur. Korang menganggur sementara nak dapat kerja yang baru. Itu adalah pengangguran geseran. Ataupun selalu berlaku kepada lepasan universiti, pelajar lepasan universiti yang dah habis belajar. Mereka menganggur sementara nak dapatkan kerja. Itu pengangguran geseran. Kenapa berlaku? Sebab kurangnya maklumat peluang pekerjaan. Tak tahu dekat mana ada kerja kosong. Contoh. Okey, so A itu salah. Okey, B, firma mengurangkan operasi pengeluaran. Betul? Jawapan dia adalah B. Korang kena ingat pengangguran kitaran ni berlaku disebabkan oleh kemelesetan ekonomi. Ekonomi meleset, ekonomi lembab. Contohnya masa COVID-19. Bila berlaku COVID-19, korang ingat tak? Kerajaan buat Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun MCO. Menyebabkan banyak kedai, mostly kedai terpaksa ditutup untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Disebabkan PKP, banyak syarikat lingkup terpaksa tutup sebab bila kedai tak buka, tak ada jualan, tak ada sale, untung pun tak ada, pendapatan syarikat berkurang. So macam mana nak beli bahan mentah, macam mana nak bayar gaji pekerja, macam mana nak bayar sewa kedai. Perniagaan terpaksa kurangkan kos operasi untuk bertahan. So, salah satu cara untuk mengurangkan kos adalah mengurangkan kos yang paling tinggi dalam perniagaan, iaitu kos pekerja. Kos pekerja adalah kos yang paling tinggi dalam perniagaan. Bila dia kurangkan pekerja, kos akan berkurang dengan banyak. So, daripada situ dapat jimat dan dapatlah company itu bertahan. So, bila dia buang pekerja, terjadilah masalah pengangguran. Inilah dimaksudkan pengangguran kitaran. Firma mengurangkan operasi pengeluaran dengan mengurangkan pekerja. So, jawapan dia adalah B.